Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah saya ucapkan semua hari ini insya-Allah moga program kita berjalan dengan lancar insya-Allah, dan saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua. Alhamdulillah hari ini perjalanan program kita alhamdulillah insya-Allah kejap lagi akan satu program yang pertama kita iaitu ceramah Ustaz Mukhtar kita insya-Allah, dan harapan semua tu boleh bersamalah dengan kita insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Nif, merupakan pengurusi PIDG di Seri Aman Macang. Jadi alhamdulillah setakat ni semua anak saya lah, ada 3 orang. Semuanya sudah jadi sekolah dengan imtiaz besar, juga hasil produk daripada Seri Aman Macang. Sekarang ada yang muncul lah, sekarang di darjah 4 di Seri Aman Macang. Dan alhamdulillah apa yang saya boleh katakan bahawa apa yang telah dialami ataupun dilalui secara kurikulumnya anak saya di Seri Aman Macang ini banyak mempengaruhi dari sudut katakan pembangunan secara jasmani, emosi, rohani dan intelektual mereka lah. Dan hari ini kita tengok saya sebagai ibu bapa sangat berhati pada perkembangan anak-anak yang bukan setakat soleh, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak-anak ini nanti kita nak jadikan mereka sebagai satu generasi yang muslim, yang boleh bukan soleh dirinya semata-mata tetapi juga boleh mengajak orang lain untuk menjadi soleh sebagaimana mereka. Dan saya menyerukan kepada rakan-rakan di luar sana, jika ada yang sedang mencari-cari sekolah yang sesuai untuk anak-anak, yang seimbang dari sudut spiritual dan juga kata lain, maka Seri Aman adalah antara sekolah yang patut tuan pilih untuk hantar anak-anak belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya boleh tahun. Saya sekarang sekolah dekat Imtiaz Besar. Saya sekolah kat sini daripada yang 1 sampai darjah 6. Kalau orang bertanya apa pengalaman ataupun apa benda yang akan saya cerita tentang sekolah Setiam ni adalah bagaimana dia membentuk karakter diri saya. Sebab dulu kalau kat sekolah Setiam sampai sekarang dia ada satu perkhemahan Mufayam. Dia ada Mufayam dari ini dan Mufayam Mukorotol. Tapi Mufayam ni bagi saya dia membentuk dari diri kita. And dalam masa sama, bagaimana sekolah ini menggabungkan murid-murid dengan ibu bapa. Banyak aktiviti-aktiviti yang menggabungkan murid dan ibu bapa. Dalam masa sama, dalam banyaknya aktiviti-aktiviti yang dijalankan kat sekolah ni, dia seiring dengan akademik. Saya keluar sekolah, saya dapat alhamdulillah, saya sangat cemerlang sampai dapat lagi sekolah Imtiaz Besar. So kalau ucapan akhir saya, kalau nakkan something yang lain dalam masa bukan sahaja dalam bidang agama, dalam masa seiring dengan akademik, sekian mana jawapannya. So itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Bye.